saya bagi tahu 3 bulan lebih dah operasi ni, 1 minggu 3 kali saya photostat dan sebagainya semua, dan 1 kali photostat 100 lebih saya pakai. Tiap-tiap minggu 300-400 photostat ni. Dan saya bukan buat kosong, saya bagi, saya bekal pada SPRM, bekal pada polis, bekal pada agensi. Korang buat apa? Satu. Kedua, kita bukan saja bekal benda ni, malah kita siapkan, pujuk. Bang, tolonglah tuan, tolong jadi demi negara, tolong bagi maklumat yang betul. Okey, syarat diorang kebanyakan ni apa? Kami takkan dedah, pergi buat aduan takkan. Sebab kami sayang kerja kami. Kami nak pencen. Habis apa boleh buat? Okey, kamu bagi nama 7 orang. Okey, masuk sekali nama aku. Nanti aku kena panggil SPRM, aku dedah. Tapi panggil tak? Tak panggil. Bila tak panggil, saya nak buat apa? Saya pun bercakap lah. Bila saya bercakap, saya kena saman. Bila saya kena saman, ini yang saya berdepan dengan intimidasi. Dah lah. Tentera buat laporan, oh dokumen rahsia kan. Lepas tu soal dia ialah, ada pula di kalangan kontraktor-kontraktor yang saya sedang perang, kartel-kartel yang saya sedang perang, termasuklah apa namanya ni, ahli-ahli politik yang tersepit, yang backup rasuah ni, kan, tuduh Cikgu Bat ejen, orang ni, Cikgu Bat itu, Cikgu Bat ini. Saya bukan ejen orang kaya. Saya bukan suruhan siapa-siapa. Saya budak Anwar. Tak, saya perang dengan Anwar. Saya perang dengan Azhar Baki. Kan? Saya budak kartel. Tak, saya perang dengan kartel tu. Malah saya menanggung risiko yang awal tadi saya sebut sampai ugutan bunuh secara berdepan. Saya berdepan. Kerana itu saya cakap, soal dia ialah, kita ni persoalan yang kita dedah ni adalah benda yang real. Yang SPRM setakat hari ini, tuan-tuan, saya bagi markah gagal dalam berdepan dengan perang ni. Dan cuba memanipulasi. Tadi saya sebut, lubuk-lubuk rasuah itu, saya arahkan, saya minta siasatan, saya bekalkan maklumat, malah bukan setakat bekalkan maklumat, saya bekalkan saksi. Ditangkap, tak ditangkap. Hari ni saya bagi tahu Hafizuddin kena sebab apa? Sebab memang tak boleh lari. Yang kena ni memang tak boleh lari. Sebab apa? Sebab dah terdedah dan rakyat dah bercakap. Hari ni rakyat jangan berhenti bercakap. Rakyat kena terus beri tekanan.